Guys, hari ini saya berada di satu tempat yang menarik di negeri Kedah Darul Aman, iaitu nama tempat ini adalah Yan. Y-A-N, pendek je nama dia, tapi kawasan dia besar, cantik dan menarik. Tadi saya lalu dekat Yan, Pekan Yan, kawasan dia adalah kawasan sawah padi. Nampak sawah padi yang meluas, melebar apa semua. Dan sekarang saya masuk di satu kawasan, nama dia adalah Batu Hampar. Okey, nampak kat belakang sana adalah menara telekom di Gunung Jerai. Nampak, itu adalah Gunung Jerai. Okey, sekarang saya berada di Batu Hampar. Batu Hampar lebih kurang 1 kilometer di hadapan sana. Dan sekarang ini kami bersewa di sebuah chalet yang sangat menarik di Batu Hampar. Nampak chalet ni. Contoh, ini adalah chalet 1B. 2B Ini adalah chalet 2B. Kemudian chalet 3B. Kemudian chalet 4B kat sana. Tapi chalet yang saya duduk adalah chalet 1B kat sana. Sini. Sebabnya, di depan chalet ini terdapat satu anak sungai yang sangat menarik. Nampak anak sungai yang dapat sangat menarik ke bawah sana. Sekarang anak-anak kami sedang mandi-manda di anak sungai tersebut. Airnya sangat jernih, jernih dan sangat laju airnya. Yang sesuai untuk budak-budak yang berumur 15 tahun ke bawah. So guys, apa lagi, kalau sahabat-sahabat yang ingin datang ke Yang Kedah untuk pergi ke Batu Hampar ataupun ke Titi Serong, boleh datang dan menginap di sini, menginap di Batu Hampar ni. Nombor telefon adalah yang tertera di bawah ni, nombor telefon dia. Nama dia adalah Balkis. Nama dia adalah, owner dia namanya Balkis. So boleh kontak Balkis untuk sewa homestay ni. Saya dapat tahu yang saya punya hanyalah 100.5 saja guys. 100.5 sahaja satu unit satu malam. Very nice, very good place for you to visit. Very nice ever. So pada sahabat-sahabat semua boleh datang, kita tengok sendiri. Jom kita pergi kat sungai. Let's go. Tengok sungai dia cantik, mandi. Okey guys, sekarang saya berada di Batu Hampar Yang Kedah. Yang Kedah. Okey guys, sebelah sana kita nampak adalah Gunung Jerai. Kemudian hujung sebelah sana adalah Pantai Murni. Pantai Murni Yang Kedah. Kita dapat tengok hotel kami hanya 10 meter sahaja di sebelah sana Sangat dekat Dan hotel itu adalah harganya adalah RM150. Pada sahabat-sahabat dari Kedah atau dari KL nak datang, nak merasai sendiri kesejukan air sungai Gunung Jerai, boleh datang di sini Harga hotel tersebut ataupun chalet tersebut hanyalah RM150 sahaja. Okay guys, jom kita mandi sama-sama. Satu pagar boleh mandi guys. Jom guys. Nak video lah video. Oh guys, sangat sedap guys. Air selalu sejuk dan tenang guys. Okay.